Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan hadis yang bertajuk menjawab salah faham dalam ilmu hadis. Maksud hadis. Ilmu hadis ini merupakan sumber utama dalam Islam selepas Al-Quran dan ia memainkan peranan penting dalam memastikan keaslian serta kesahihan ajaran Islam. Hadis ni bukan sahaja berfungsi sebagai rujukan hukum hakam, tapi juga sebagai panduan dalam aspek akidah, ibadah dan kehidupan seharian kita. Namun, sepanjang sejarah perkembangan ilmu hadis, terdapatlah beberapa salah faham yang timbul dalam kalangan umat Islam sendiri. Antaranya ialah autoriti riwayat sahabat dan periwayatan hadis secara makna. Jadi, sebahagian pihak meragui kredibiliti riwayat sahabat dalam meriwayatkan hadis dengan mendakwa bahawa sahabat itu pun sendiri bukan maksum dan mereka pun boleh melakukan kesilapan dan mungkin melakukan kesilapan. Selain itu, terdapatlah salah faham yang menyatakan bahawa periwayatan hadis secara makna boleh mengubah ajaran Islam dan ia seharusnya ditolak. Justru itu, pembentangan ini dilakukan bagi menjelaskan salah faham dengan hujah yang kukuh berpandukan dalil Al-Quran, hadis dan pandangan ulama yang muktabar. Autoriti riwayat sahabat. Kedudukan sahabat dalam Islam. Sahabat ni merupakan generasi yang paling dekatlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sendiri menyaksikan secara langsung ajaran Islam tu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat dengan firman-Nya yang bermaksud orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam daripada golongan Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Surah At-Taubah ayat 100. Hadis Nabi juga ada menjelaskan keutamaan sahabat. Antaranya adalah yang bermaksud sebaik-baik manusia ialah zamanku iaitu sahabat. Kemudian zaman selepas mereka tabi'in. Kemudian zaman selepas mereka iaitu tabi'in. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, jelaslah kepada kita bahawa ayat dan hadis ni menunjukkan bahawa sahabat ni merupakan golongan yang terbaiklah yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, riwayat mereka ni mengenai hadis sangatlah dipercayai dan diterima dalam hadis. Kepercayaan ulama terhadap riwayat sahabat. Para ulama hadis ni termasuklah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ni telah bersepakat bahawa sahabat ni secara keseluruhannya adalah perawi yang adil dan tidak perlu diuji kredibiliti mereka seperti perawi yang lain. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Muqaddimah Fathul Bari menyatakan bahawa keadilan sahabat ni adalah suatu perkara yang telah disepakati oleh ulama hadis. Oleh itu, riwayat hadis yang datang daripada sahabat diterima sebagai sumber yang sahih dalam Islam. Penolakan terhadap riwayat sahabat ni akan membuka ruanglah kepada penolakan hadis secara keseluruhannya yang akhirnya akan menggugat keabsahan syariat Islam itu sendiri. Bagaimanakah kita ingin menjawab salah faham dalam ilmu hadis? Di sini saya bawakan dua salah faham yang dikemukakan oleh golongan yang meragui riwayat sahabat. Yang pertama, mereka menyatakan bahawa sahabat boleh sahaja tersilap dalam meriwayatkan hadis. Jadi, riwayat mereka tidak perlu kita percaya. Macam mana kita nak jawab macam ni? Walaupun sahabat tu bukanlah maksum, tetapi mereka ni dikenali sebagai perawi yang jujur dan amanah dalam menyampaikan hadis.
Kalaulah berlaku perbezaan dalam riwayat, ulama hadis ni akan menggunakan kaedah tarjih, iaitu pemilihan riwayat yang lebih kuat untuk memastikan kebenaran hadis tersebut. Yang kedua, mereka menyatakan bahawa sahabat yang terlibat dalam konflik politik tidak boleh dipercayai dalam periwayatan hadis. Jawapannya adalah konflik politik tidak menafikan keadilan seseorang dalam meriwayatkan hadis selagi dia tidak diketahui berdusta dalam periwayatan. Imam Al-Zahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal menegaskan bahawa walaupun sahabat itu berbeza pendapat dalam politik, mereka tetap perawi yang thiqah, iaitu dipercayai dalam periwayatan hadis. Kesimpulannya, autoriti riwayat hadis sahabat tidak boleh dipertikaikan kerana mereka adalah golongan terbaik yang bertanggungjawab menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amanah dan jujur. Periwayatan dengan maksud hadis. Periwayatan hadis secara makna ni bermaksud menyampaikan sesuatu hadis tu dengan maksud yang sama tapi menggunakan lafaz yang berbeza. Ni berlakulah sebab tak semua perawi mampu menghafal setiap perkataan dalam hadis dengan tepat. Namun, mereka masih memahami intipati dan makna yang ingin disampaikan dalam hadis tersebut. Para ulama hadis ni seperti Imam Al-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Suyuti menyatakan bahawa periwayatan hadis secara makna ni dibolehkan dengan syarat makna asal hadis tu tidak diubah. Ini kerana dalam sejarah Islam, para sahabat sendiri kadang-kadang meriwayatkan hadis dengan lafaz yang berbeza tapi membawa maksud yang sama. Contohnya tentang hadis niat yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab mempunyai beberapa versi lafaz lah, tetapi semua membawa makna yang sama, iaitu setiap amalan yang dilakukan bergantung kepada niat. Menjawab salah faham. Okey, baiklah, di sini saya bawa dua salah faham yang timbul. Yang pertama adalah mereka menyatakan bahawa periwayatan bilmakna ni boleh menyebabkan hadis itu sendiri diubah. Jawapannya adalah perubahan lafaz ni tidak bermaksud perubahan hukum, sebab ulama hadis ni sangatlah teliti dalam memastikan makna asal hadis tetap terpelihara. Yang kedua, mereka menyatakan pula semua hadis mesti disampaikan dengan lafaz yang asal. Jawapannya, ini tidak praktikal lah, sebab manusia ni tak mampu pun menghafal setiap perkataan dengan tepat, tambah-tambah lagi dalam jangka masa yang sangat panjang. Bahkan dalam Al-Quran sendiri terdapatlah perbezaan qiraat, tetapi maknanya tetap sama. Ini menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf kepelbagaian lafaz selagi makna tidak diubah. Kesimpulannya, periwayatan hadis ni secara makna adalah satu amalan yang diterimalah dalam ilmu hadis selagi ia tidak mengubah maksud asal yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut keagamaan. Kepentingan yang pertama adalah menjamin ketulinan ajaran Islam. Macam kita tahulah, hadis ni kan berperanan menjelaskan banyak aspek dalam kehidupan Islam yang tidak diperincikan dalam Al-Quran. Contohnya cara kita menunaikan solat 5 waktu, kaedah pembayaran zakat dan tata cara ibadah haji. Jadi, ia diperincikan dalam ilmu hadis lah. Jikalah tidak dijaga ilmu hadis ini, terdapatlah risiko bahawa hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah akan dijadikan rujukan utama kita yang menyebabkan ajaran Islam itu sendiri terpesong. Allah Subhanahu Wa Taala ni telah berjanji untuk memelihara Al-Quran dan ini turut meliputi hadislah kerana merupakan penjelasan kepada Al-Quran. Dalam surah Al-Hijj ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya
Maksudnya, kamilah yang menurunkan perintah, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi, hadis yang sahih akan membantu memastikan ajaran Islam ni kekal murni tanpa ditokok tambah dan dikurangkan oleh individu yang tak bertanggungjawab. Kedua, menjadi rujukan dalam hukum hakam Islam. Para ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ni, diorang menggunakan hadis ni sebagai sumber hukum hakam selepas Al-Quran. Banyak sangat hukum seperti larangan riba, pembahagian harta pusaka dan batasan halal haram dalam makanan bersumberkan hadis. Jika hadis ni tak dijaga, maka akan adalah kemungkinan bahawa hadis yang lemah ataupun hadis yang palsu digunakan dalam menetapkan hukum. Jadi, ia akan menyebabkan umat Islam ni terjerumuslah dalam kesalahan dalam beribadah. Oleh itu, para ulama hadis ni telah menetapkan metodologi yang sangat ketat dalam menilai sesuatu kesahihan hadis, termasuklah ilmu rijal, iaitu kajian perawi dan penilaian kredibiliti perawi itu sendiri. Akhir sekali, untuk membendung penyebaran hadis palsu. Seperti kita tahulah, penyebaran hadis palsu ni merupakan ancaman yang sangat besarlah kepada kita umat Islam. Nabi Muhammad SAW telah pun memberi amaran keras kepada sesiapa yang berdusta atas nama baginda. Hadis tersebut bermaksud sesiapa yang berdusta atas namaku, yakni dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagai contohlah, terdapat hadis palsu yang menyebut bahawa sesiapa yang menunaikan solat sunat tertentu pada malam tertentu akan diampunkan segala dosanya, sedangkan ia tidak mempunyai asas dalam Islam. Jika ilmu hadis tidak dijaga, amalan seperti ini boleh menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan akan menyebabkan mereka ni mengamalkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Kesimpulannya, menjaga ilmu hadis dari sudut keagamaan ni sangat penting bagi memastikan ajaran Islam ni kekal murni, hukum hakam berpandukan dalil yang sahih dan dapat mengelakkan umat Islam daripada terpengaruh dengan hadis yang palsu yang boleh merosakkan keimanan dan amalan mereka itu sendiri. Kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut nilai. Pertama, membentuk akhlak dan adab dalam masyarakat. Macam kita tahulah, hadis ni bukan saja membimbing dalam aspek ibadah, tapi ia juga menjadi asaslah kepada kita dalam pembentukan akhlak yang mulia dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW ni merupakan contoh yang terbaiklah dalam akhlak dan moral, seperti yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Melalui hadis, kita diajar untuk bersikap jujur, amanah, penyabar dan menghormati orang lain. Contohnya, Nabi SAW bersabda, riwayat Tirmizi bermaksud, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jika ilmu hadis ni tak dijaga, maka nilai-nilai Islam yang sebenar mungkin akan terpinggir dan digantikan dengan budaya yang tidak berlandaskan oleh syariat Islam itu sendiri. Kedua, menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Hadis ni merupakan panduan yang lengkaplah dalam setiap aspek kehidupan, termasuklah adab makan, tidur, berpakaian dan berinteraksi dengan orang lain. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang jika tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tanpa ilmu hadis yang sahih, umat Islam ini mungkin akan kehilangan panduan dalam menjalani kehidupan seharian dan terpengaruh dengan budaya asing yang tidak selari dengan agama Islam. Mengelakkan kekeliruan dan ekstrim dalam beragama. Hadis yang tidak difahami dengan betul boleh membawa kepada salah tafsir dan amalan
yang melampaulah dalam beragama. Sebagai contohnya, terdapatlah golongan yang menyalahgunakan hadis berkaitan jihad untuk menghalalkan keganasan. Sedangkan dalam Islam ni menekankan keamanan dan keadilan. Menjaga ilmu hadis membantulah umat Islam memahami ajaran agama Islam dengan betul dan seimbang. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya agama itu mudah, maka janganlah kalian mempersulitkan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika umat Islam ni memahami hadis dengan betul, mereka akan dapat mengamalkan Islam secara moderat, toleran dan penuh hikmah tanpa terjerumus dengan sikap yang melampau atau terlalu longgar dalam beragama. Kesimpulannya, menjaga ilmu hadis dari sudut nilai sangatlah penting kerana ia membantu membentuk kepribadian Muslim yang baik, menjadi panduan dalam kehidupan dan mengelakkan salah faham serta ekstrim dalam beragama. Kesimpulannya adalah ilmu hadis memainkan peranan pentinglah dalam memastikan kesucian dan ketulinan ajaran Islam kekal terpelihara sepanjang zaman. Oleh itu, menjadi tanggungjawab dan kewajipan kitalah setiap Muslim untuk memahami, memelihara dan menyebarkan hadis yang sahih dengan ilmu, adab dan penuh rasa tanggungjawab. Ulama hadis telah menggariskan disiplin yang ketat dalam mengenal pasti kesahihan riwayat dan usaha mereka perlu diteruskan oleh generasi hari ini agar risalah Rasulullah SAW terus hidup diamalkan dengan benar dan menjadi cahaya petunjuk sepanjang zaman. Memelihara ilmu hadis bermakna memelihara agama Islam